Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di lokasi yang terakhir untuk kita melabuhkan tirai tahun Ramadan 1446 Hijrah. Di mana kita berada? Kita berada di Masjid At-Taqwa, Miri, Sarawak. Okey, pada hari ini kita ada 25 orang sukarelawan terdiri daripada ejen-ejen kami di Sarawak. Jadi marilah kita nak tengok mereka masak bubur lambuk untuk 500 pack. Hai, salam Ramadan semua. Hari tu kami orang berpeluang menyertai tahun Ramadan bersama Pro BSN. Kami orang tengah mengarikan bubur lambuk tu. And terima kasih Pro BSN. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Ramadan Al-Mubarak dari Masjid At-Taqwa bahagian Miri. Saya Cikgu Tajuddin bin Haji Ramli selaku Setiausaha Masjid At-Taqwa, merangkap Biro Pendidikan dan Kebajikan. Hari ini kita ada pengagihan bubur lambuk special Ashura, sumbangan daripada syarikat insurans Prudential BSN Takaful. Jadi hari ini kita dah menyediakan lebih kurang dalam 500 kontainer untuk diagihkan kepada mana-mana jemaah yang sempat bersolat di Masjid At-Taqwa bahagian Miri ini, yang kebanyakan ada juga daripada negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah, bagi pihak Masjid At-Taqwa bahagian Miri, saya selaku setiausaha merakamkan jutaan terima kasih kepada syarikat insurans Prudential BSN Takaful kerana memilih destinasi yang ke-6 ini, Masjid At-Taqwa, untuk pengagihan bubur lambuk sempena bulan Ramadan Al-Mubarak 2025. Sehingga kita jumpa lagi, insyaAllah tahun depan kita akan berkolaborasi lagi bersama dengan syarikat insurans. Kita buat 2 kali setahun. Ya, terbaik.